Assalamualaikum. Pada 14 hari bulan 12, tim RPG seramai 6 orang bergerak daripada Seremban menuju ke PSC Galeri PKNS di Cyberjaya untuk Selangor International Ride sejauh 88 km. Tepat pukul 7.30 pagi, maka bermulalah kayuhan yang disertai lebih kurang 600-700 orang kot untuk 88 km ni. Pada awalnya elevation yang dinyatakan 900 meter lebih, tapi sebenarnya 400 saja, jadi lebih kepada santai-santai lah. Kayuhan pun dalam keadaan terkawal dengan kelajuan sekitar 30 km sahaja. Banyaklah bukan saja daripada Malaysia, ada juga rider-rider daripada negara luar yang turut menyertai fellowship ride pada kali ini. Laluan daripada Cyberjaya menuju ke Sepang, daripada Sepang masuk ke Jenderam melalui jalan kampung, lepas tu masuk pula ke Cyberjaya lah sekitar pukul 9 pagi. Cantik lah pada suasana tepi pagi yang indah, turut menemani para peserta. Untuk 88 km ni ada 2 auto station lah. Pertama di kilometer 40, lepas tu seterusnya pada kilometer 69 lah, kalau tak silap, lebih kurang macam tu lah. Dari segi marshal, escort polis, memang tip-top lah untuk acara kayuhan ni. Keadaan lalu lintas sangat terkawal. Marshal bermotor pun ramai yang turut membantu untuk melancarkan trafik. Untuk kali ni band masih guna 2 kamera, satu Insta 360 X5 dan di belakang is Pro 2. Alhamdulillah, pagi ni kita fellowship Selangor Ride lebih kurang 1,500 rider telah join untuk kayuhan pagi ni lah. Jadi kilometer 40 checkpoint pertama yang ni mungkin tak ada checkpoint lah. Jalan memang best. Okey, lancar. So seperti yang diberitahu oleh Abang Jeb tu, 1,500 tu merakumi untuk 2 acara lah. First yang 88 km ni, dan yang kedua ialah fun ride sejauh 25 km lah. Ketika ni dah di kilometer 70 baru melepasi water station yang kedua. Daripada jalan masuk ke Jenderam di sekitar jalan kampung ni, lebih kurang pukul 10 lebih lah, nak hampir pukul 11 di sini. Memang best lah dengan sokongan daripada orang yang berada di tepi jalan. Di lebih kurang 8 ke 9 km terakhir, Lidka memberi ruang untuk kayuhan bertukar menjadi sedikit laju. Kayuhan pada 38 ke 40 km per sejam adalah dapat merasa kayuhan penat sedikit. Yang band ni dah berada di kawasan depan lah, di pelatu depan, duduk bermain
dengan rider-rider yang badan saiz S, M, L. Letih sedikit lah untuk band yang bersaiz 2XL ni, tapi kayuh tetap kayuh kan. Selepas hampir pukul 12, kayuhan akhirnya menemui titik penamat. Best lah, disambut dengan ramai orang. Lepas tu ada juga bomber yang memancupkan air untuk menyejukkan badan, tapi Ben tak pergilah, malas nak basahkan badan. Untuk penganjuran ni memang banyak sponsor lah, walaupun dengan harga murah RM88 untuk 88 km, tapi makan best. Nasi ayam, jeli kelapa, lepas tu air free flow, air balang pun lebih kurang 6-7 balang dah, banyak, cukup sehingga ke akhir. Ada apam balik, ada rojak, ada ABC, ada air coklat, ada air extra jos, ada air 100 plus. Bayangkan, memang kenyang lah, terus isi kalori. Okay lah, bye, jangan jumpa lagi.